Recording in progress. Recording in progress.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ada Syah, kita start eh. Buat je ni ada. Okay, so hari ni kita sambung set eh. Boleh dengar ya, Syah? Okay eh. So kita masih lagi kepada apa ni? Baru nak masuk bab 4 ni. Okay, operasi set eh. So semalam kita dah belajar pasal uh, set punya, kita panggil persilangan set eh. So persilangan set eh, persilangan. Okey, persilangan set. Okey. So dalam set kita ada set semester eh. Set semester ni macam maksudnya, contoh kalau kita ada, kalau kita lukis gambar rajah set ni, gambar rajah dia panggil gambar rajah Venn. So ini adalah semester. Macam kamu bayangkan macam alam semesta lah eh. Alam alam semesta contoh lah eh. Uh, tapi bukan alam semesta lah. Tapi ni just nak bagi apa? Bagi pemahaman je lah eh. So dalam set semester ni akan ada semua unsur-unsur yang ada lah. Contoh kalau kita ada nombor-nombor perdana eh, nombor-nombor perdana dalam ni, katakan dalam ni ada nombor, dalam dalam ni ada nombor, katakan dalam ni ada nombor satu sampai sampai 10 lah, katakan satu 10. So kalau katakan kita katakan nombor perdana, nombor perdana, nombor perdana kan. Nombor perdana, kata ini nombor perdana. So maybe dia akan ada 2, 3, 5, 7. Okey. 2, 3, 5, 7. Ya, 2, 3, 5, 7 je lah. Okey, kemudian kita nak nombor-nombor ganjil. Nombor ganjil eh. So nombor ganjil dia ada juga dalam nombor perdana ni. So macam ni. Contohnya ni nombor ganjil eh. Ni nombor ganjil. Nombor ganjil eh. Okey, so nombor ganjil 3, 5, 7 ni, selain daripada dia adalah nombor perdana, dia juga adalah nombor ganjil. Jadi dia adalah persimpangan di antara nombor perdana dengan nombor ganjil lah. Okey, tapi nombor ganjil ni dua, satu, dua, ada satu, satu tak ada lah. Jadi satu satu ada di sini. Lagi ada apa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ah. Jadi macam ni lah dia punya tu. Jadi dalam semesta ni ada semua nombor lah. Satu, dua, tiga, okay, empat tak ada kan? Empat dia mesti ada kat sini. Empat kat sini. Maksudnya empat ni dia tak ada satu, dua, tiga, empat. Okey, empat bukan nombor perdana, bukan nombor ganjil, tapi dia termasuk dalam dalam unsur-unsur dalam set semesta ni lah. Dalam semesta alam ni ha. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, enam tak ada. Enam pun berada di luar. Enam, tujuh, 8 pun tak ada. 8 dia ada kat luar ni sebab dia bukan ganjil dan bukan perdana, tapi dia ada dalam set semesta lah. 9, 10. Okey, 10. 10 boleh tak? Maksudnya ini macam mana kita nak lukis dalam bentuk lukisan lah eh. Tapi tak apalah, ni just nak bagi pemahaman saja. Okey. Jadi persidangan set ni kita dah belajar semalam. Um, Okey. Sebagai contoh kita ambil contoh yang semalam tu. Katakan okey, kalau set semester, okey, set semester, hmm, set semester ni bolehlah lukisan cikgu ni. So semester ni adalah katakan X, okey, X sama dengan X, dia adalah ialah integer integer. Katakan dia adalah ialah integer, integer dia adalah 1 X 10. Okey.
Bermaksud dalam set semester dia ada 1 sampai 10 lah, nombor 1 sampai 10. Okey. Okey. Kemudian katakan kita katakan tadi jadi P pula adalah set untuk X ialah nombor perdana lah, perdana. Okey. Ini yang kita buat semalam tapi cikgu ulang balik Okey. Kemudian kita ada Q. Q ialah X. Okey, X ialah apa? Nombor tak tak. Ini nombor ganjil, sorry. Cikgu nak tiru buku teks tu ni. Sebab nak bagi contoh je Okey. Okey, ini adalah ganjil. Okey, Q pula ialah nombor perdana. Okey. Kemudian kita ada R. R adalah apa? X ialah dia adalah gandaan tiga. Okey, gandaan tiga Okey. Jadi sekarang ni sebelum kita nak dapatkan persilangan dia, kita kena tahu dulu P ni P ni apa unsur-unsur dalam dia. Okey, P ni apa unsur-unsur dalam dia, Q apa unsur-unsur dalam dia dan R apa unsur dalam dia lah. Daripada situ barulah kita boleh dapat tahu contoh apa persilangan yang ada lah Okey, ni cikgu ulang balik Okey. Ini semalam cikgu agak mengantuk kan, yang macam mengajar pun dalam keadaan sangat-sangat mengantuk dan letih. Jadi malam macam tak begitu tu sangat lah Okey. Okey, so kalau tengok sini, okey. 1 hingga 10. Okey. So P, apa P? Okey. Sebelum tu, kita tahu bahawa, okey, set semester ni 1 sampai 10. Okey. Jadi apa set semester ni? Set semester ni adalah semua nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Okey, jadi sebenarnya bila set semester ni dikata adalah X lebih besar atau sama dengan 1 ataupun X lebih kecil atau sama dengan 10, bermaksud dalam set semester ni dia ada 1, 2, 3, 4 sampai 10. Okey, kemudian barulah kita tengok. Okey, P adalah nombor P ni bermaksud nombor-nombor ganjil di antara set semester ni, di antara unsur-unsur yang ada dalam set semester lah. Okey, jadi dia nombor-nombor ganjil yang berada di antara apa ni set semester ni lah. Kalau kita tengok apa yang nombor ganjil kat sini, 1, 3, nampak kita selang lah 5, 7, 9, 10 bukanlah okey. Jadi ini adalah set untuk P lah P nombor ganjil. Kemudian kita ada Q. Q adalah nombor perdana. So nombor perdana daripada nombor perdana dia di kalangan yang unsur-unsur dalam set semester lah. So kalau tengok sini kan, nombor perdana apa? 2. Kemudian nombor 3, nombor 5, nombor 7. Itu sajalah. Itu saja. Okey. Okey. Kemudian R. R adalah gandaan 3. R adalah gandaan 3. Okey, R adalah gandaan 3. So 3. Okey, 3 adalah um, 3 dia 3 darab 1 3 kan, betul tak? Jadi 3 adalah gandaan 3. Lepas tu 3 darab 2 adalah 6. Okey, 6. 3 darab 3 adalah 9.
3 dan 4 dah 12, dah lebih daripada 10, jadi tak payahlah. Maksudnya 369 saja. Okey. Sekarang ni, kalau kamu tulis macam ni, P, kamu akan tulis berapa dia punya, kamu akan masukkan, letakkan unsur-unsur dia. Tetapi, kalau katakan soalan tu tanya apa itu NP. Okey, kalau NP apa? Kalau NP, dia nak tanya berapakah jumlah unsur yang ada ni. Contoh ni kan, 1, 3, 5, 7, 9. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya NP adalah 5. Okey, jadi cikgu lupa nak ajar semalam lah. NP bermaksud dia nak tahu berapa unsur yang ada. Macam ni, maksudnya 1, 2, 3, 5, 7, 9 ni, tak kisahlah. 1 dikira satu unsur, 3 pun unsur kedua, 5 adalah unsur ketiga, 7 unsur keempat, 9 unsur kelima. Jadi NP bermaksud berapakah jumlah unsur yang ada dalam set tu. Jadi NP adalah 5. Okey, kalau NQ, kira je berapa unsur yang ada. Dua. Ni 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 unsur. Okey. Kalau NR pun sama juga. NR, kita akan dapat berapa? 3 unsur. Dia ada 3 unsur dalam ni. Hmm. Okey. Okey, ni bila ada N bermaksud dia nak tahu berapa jumlah unsur. Dia tak, bila ada N ni dia tak kisah pun unsur tu apa. 5 ke 6 ke, dia nak tahu berapa jumlah saja. Okey? Okey. Jadi kalau macam contoh, kalau katakan kita buat persilangan, okey, persilangan kan. So contoh persilangan. Okey, persilangan. Okey, kita buat satu persilangan. Sorry. Right? Hmm. Okey, ni cikgu angkat sikit sini. Okey, so kalau kita buat persilangan, P bersilang dengan Q. Okey, bermaksud kita nak tahu apa unsur-unsur yang ada dalam persilangan P dan Q. Bermaksud apa ada dalam P dan dalam Q. Benda yang berada pada kedua-dua set. Soalnya kalau kita tengok sini, apa yang ada dalam kedua-dua set? Ada 3, sini pun ada 3. Ada 5, sini pun ada 5. Ada 7, sini pun ada 7. Jadi 3, 5, 7. 3, 5, 7. Jadi unsur dia adalah 3, 5, 7. Tetapi kalau soalan tu tanya apa itu N, P, Q, bermaksud dia nak tahu berapa jumlah unsur yang ada dalam persilangan P dan Q. Maksudnya berapa? 1, 2, 3. 3 lah. 3 saja. Dia tahu jumlah unsur lah. Okey. Boleh? Boleh faham tak? Boleh? Okey, bagus. Alright. Okey. Okey, kita buat lagi satu Okey, contoh. Contoh lagi satu. Um, okey, contoh kalau katakan kita nak tahu apa itu persilangan antara Q dengan R. So, Q dengan R, okey, semalam pun kita dah buat lah Q dengan R. Q silang dengan R. Okey, maksudnya kamu tengok pada Q dengan R ni, kamu tengok pada yang ini dengan yang ini. Okey, apakah unsur yang ada dalam Q dan juga dia ada dalam R. Okey. Jadi tengok. Okey, contoh ni 3, ini pun 3. Okey. 5 ada tak? Tak ada. 7 tak ada. Jadi sebenarnya Q dan R ni ada 3 saja. Unsur yang ada dalam kesilangan ni adalah 3 saja. Jadi kalau katakan dia nak tanya apa itu unsur, okey, persilangan jumlah unsur ni, dia satu je lah. Sebab dalamnya hanya ada satu unsur saja. Okey, boleh Saya rasa agak agak simple lah benda ni Okey. Alright.
Okey. Okey. Cikgu nak test kamu. Okey, cuba kamu buat ni tapi cikgu tukar sikit. Katakan kita nak dapatkan daripada maybe daripada tadi kosong tadi satu kan? Satu. Satu sampai 20 eh. Sampai 20. Okey, satu sampai 20 eh. Tadi satu sampai 15 kan tadi kan? Okey, satu sampai 20. Yang ni semua sama juga. Okey. Cuba kamu dapatkan apa itu uh, P persilangan Q. Okey, maksudnya bukan jumlah dia. Berapa jumlah unsur dia? Okey, cuba kamu. Okey, mula-mula kamu untuk kamu tahu jumlah unsur, kamu kena tahu apa PQ dulu. Okey. Kamu kena tahu apa PQ. Okey, cikgu nak tahu apa PQ dan juga apa NPQ. Okey, dua-dua lah. Kamu cari dua-dua lah. Tapi memang kalau kamu nak cari N tu, kamu kena cari PQ dulu. Barulah kamu boleh, betul kamu kira lah. Okey. Siap ke Ziad? Faham tak? Ya, cuba buatlah, cuba buat. Okey. Yang lain ada cuba. Ziad dengan Diana ada buat.
Okey, mari kita cuba buat. Okey. So kalau set semester adalah 1 sampai 20, berapakah ni unsur yang ada dalam set semester ni? Dia ada 20 unsur lah. Okey, maksudnya 1, 2, 3 sampai 10. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, maksudnya set semester ni dia ada semua nombor-nombor ni. Okey. Ini adalah set semester lah. Okey, iaitu 1 sampai 20. Okey, yang P ni nombor ganjil. Nombor ganjil adalah nombor ganjil apa? Nombor ganjil yang ada dalam set semester ni semua ni lah. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Okey. Cikgu tak okey. Ni cikgu okey, ini adalah dalam set P dia ada ni semualah nombor ganjil. Okey, nombor perdana, apa nombor perdana yang ada dalam set semester ni? Okey. Nombor perdana adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Okey, 19 pun nombor perdana Okey. Kemudian gandaan 3. Gandaan 3 yang ada apa? Gandaan 3 Okey, gandaan 3 yang ada dalam 1 sampai 20 ni ada 3, ada 6, 9, 12, 15, 18. Okey dah, itu je. Okey, so sekarang ni kita nak tahu P dengan persilangan Q. Okey, P dengan persilangan Q Kalau P dengan persilangan Q maksudnya apa yang ada dalam P ni P, dan apa yang ada dalam Q, set Q ni apa yang sama. Apa yang sama Okey, jadi kita tengok apa sama. Satu tak ada, hanya ada pada P, tak ada dalam Q. Okey, tiga ada tak? Tiga ada. Okey, lima, lima pun ada. Tujuh, tujuh pun ada. Okey. Ah, 9, 11 ada. 13, 17, 19. Okey. So ada apa? 3, 5, 7. Okey. Dia ada 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 19. Bermaksud jumlah unsur yang ada kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Okey. Okey. Jadi Arisha punya jawapan betul 6, 7. Okey. Okey. Okey, kamu kena juga pandai uh, untuk okey, tak apa. Cikgu nak okey, cikgu tengok Alisha je yang jawab, tapi cikgu terpaksa anggap awak Ziad dengan Diana pun faham jugalah sebab tak jawab kan. Jadi cikgu pun tak pasti kamu faham ke tak faham. Tapi Alisha jawab, cikgu anggap semua faham lah Jadi cikgu akan pergi ke hadapan lah Alright. Okey, gambar rajah van. Okey, gambar rajah van ni kamu kena pandai lah. Kamu kena tahu macam mana nak me, orang panggil nak jadikan dia dalam bentuk apa ni persilangan lah contoh Okey. Gambar Raja Van So kalau gambar Raja Van
Okey. Okey. Contoh, kalau kamu ada gambar ajaran macam ni contoh. Ni set semester. Okey. Kemudian kamu ada okey. Okey, bila ada gambar ajar van ni, gambar ajar van ni dia nak tahu kamu punya pemahaman je, kamu punya pemahaman. Jadi kalau ini adalah set semester, okey. So katakan ni P, selalunya ni dia adalah set semester lah. Okey. Waktu katakan ni, tapi selalunya dia akan lukis kat luar lah. Okey, set semester. Okey, P Q. Jadi tempat yang berlorek ni, okey, adalah persilangan antara set dengan PQ. Jadi tempat berlorek ni yang kita panggilkan sebagai P silang Q. Dia adalah P silang Q. Okey? Dia P silang Q. Okey. Okey. Contoh lain contoh lain. Okey. Um, kalau macam ni, contoh. Okey, kamu tengok sini Okey, so ada yang ni. Lepas tu dalam ni ada satu lagi. Okey, dia dalam buku teks so katakan dia ada P dan kita ada set Q. Nampak tak? Set Q ni dia berada dalam P. Jadi kalau katakan kita lorekkan dia, okey, bermaksud uh, dia bertindan juga dengan P ni. Jadi dia kat situlah adalah P uh, silang Q. Okey, P silang Q ni selain daripada dia adalah persilangan, kita boleh cakap P silang Q ni juga okey adalah subset kepada P. Okey, dia adalah subset kepada P. Maksudnya dia adalah subset ni bermaksud dia sebahagian daripada P. Okey, Q ni adalah sebahagian daripada P sebab dia berada dalam P tu. Okey? Alright. Okey. Okey, lagi satu. Boleh? Setakat ni boleh boleh ke? Yang ni dengan yang ni boleh faham tak? Alisa boleh? Okey, yang ni boleh faham ini simbol subset maksudnya P silang Q yang ini berlorek ni. Okey, P silang Q ni merujuk pada benda yang berlorek ni. Dan benda yang berlorek ni adalah sebahagian daripada P sebab dia berada di dalam P. Okey? Alright. Okey, kita pergi pada uh, contoh lain dalam buku teks kita. Cara ambil pada buku teks assessment ni. Okey, so kalau katakan ada tiga kadang-kadang ada tiga set. Dia bertindih satu sama lain lah. Contohnya macam ni lah. Ini. Okey. Alright. So katakan kita ada PQR. Okey, katakan ni P, ni Q dan juga ni R. Okey, kalau katakan kita lorekkan di sini contoh pam 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 perpum 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 perpum. Ada aja. Kita guna color lain Kita guna color lain. Okey. Okey. Jadi yang berlorek ini merujuk kepada apa? Macam mana kita nak tulis dia dalam bentuk simbol tadi tu, yang tu. Ini adalah P silang dengan Q. Okey? Dia silang dengan Q. Nampak tak? Dia silang dengan Q. Okey? Alright, boleh So kalau katakan okey, kalau kata
Kita tak. Sekejap. Okey, katakan kita lorek tempat lain. Okey, kita lorek tempat lain. Katakan kita lorek sini. Okey, yang ni tengah-tengah ni dia adalah persilangan P, Q dengan R. Okey? Jadi dia kalau kita tulis dia, dia akan jadi P, Q dan R. Maksudnya persilangan antara P, Q dengan R. Okey? Nampak? Kamu nampak tak cikgu lorek tu? Nampak kan? Okey, okey, okey. Alright. Okey, okey. Okey, sekejap kalau katakan kita kalau cikgu lorek sini yang ni. Okey. Cuba kamu tulis dia. Yang ni bermaksud apa? Dia punya macam mana kita nak tulis dia dalam bentuk persilangan tu? Okey, bagus So dia adalah Q persilangan dengan R. Q persilangan dengan R. Okey, senang je Alright, cikgu rasa agak senang ni. Okey. Okey. Um, kadang-kadang ada soalan yang dia ada nombor dia ada nombor dalam tu. Jadi yang ni kalau tengok buku teks ni ada satu soalan yang contoh dia kita tengok contoh. Contoh ni Sabtu nak lukis dia. Okey. Okey. Kalau kita tengok dia ada dua set, tiga set je. Satu set ni, okey, nampak macam mengelirukan tapi sebenarnya dia ada satu set, dua set dan juga dia ada ini Okey. Jadi kalau kita tengok dia susun dia punya unsur-unsur dia ada unsur satu, ada unsur enam, ada unsur empat. Okey, kemudian ada unsur tujuh, ada unsur sembilan. Kemudian ada unsur lima sini nampak? Lima. Kemudian ada unsur tiga. Tiga sini. Tiga. Kemudian ada unsur dua dan lapan. Dua dan unsur lapan. Okey. Okey, jadi di tulis ini adalah set J, ini adalah set L, ini adalah set K. Okey, so dia kata set semester adalah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan ada berapa berapa unsur? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Ada sembilan lah, sembilan unsur. Okey, nampak semua ada kat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okey, semua ada dekat dalam ni lah. Okey, so kalau kita nak tahu apa itu JK. Okey, JK mana? Okey, kita ada J, kita ada K. So, persilangan J dengan K adalah yang ni lah. Nampak tak? Okey. Persilangan K adalah yang ni. Okey, jap. Cikgu rasa cikgu gunakan
cikgu gunakan ink lain lah eh. Okey, kita gunakan ink purple. So, persilangan K, dia adalah yang ni, nampak? Dia ada yang ini. Okey. So, apakah yang ada dalam persilangan K dengan J ni? Unsur dia adalah 3 dan 5. 3 dan 5. Okey? Okey. Kemudian kita nak tengok dia J persilangan L. Okey. J dengan L. Okey, kita tengok dan J dengan L. Betul. Okey. Ini 3, ini 5 Okey, 3 dan 5. Okey, kalau J dengan L, J dengan persilangan L mana dia punya? J dengan L ni mana dia punya persilangan? Persilangan dia adalah okey, bila J dengan L, kamu jangan fikir pasal K tu sangat. Kamu tengok J dengan L saja. Okey? Jadi persilangan dia berada di mana? Nampak sini. Ini persilangan dia. Okey. So apakah unsur-unsur yang ada dalam tu? Unsur dia adalah kita ada 5, 7 dan 9 lah. Okey. Okey, kemudian kita ada katakan dia nak cari K K silang L pula. KL, KL lah, pergi KL lah. KL. Okey, KL. Susah cakap nak padam ni. Sekejap. Macam mana nak kecilkan pemadam ni Sekejap. Hmm. Sekejap. Boleh. Dipadam juga lah. Okey. Uh, 5. Okey. Okey, apa persaingan K dengan L? Okey, K dengan L So, K dengan L, persilangan dia berada di yang ni je lah. Alamak, sekejap. Nampak tak? Dia berada di sini. Okey? K dengan L berada di situ. Jadi, K dengan L ni ada satu je lah. 5 tu je. 5 je. Okey? Dia ada 5 saja. So, 5. Okey, apa lagi? Okey. JKL. 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 Kat mana JKL ni? Okey, dia adalah persilangan ketiga-tiga benda. Okey? Pun sama juga. Dia kat sini juga. 5 je juga. Nampak tak? Maksudnya K silang L. Okey? K silang L dengan J silang K silang L adalah dua benda yang sama. Dia akan mendapat benda yang sama. Nampak tak? Dia K maksudnya K silang L ni sama juga dengan J silang K silang L lah. Sebab tempat dia pun sama juga. Okey? Sebab L, J, K, L dia tempat tempat di mana ketiga-tiga set ni menindih. Menindih sama lah. Okey? So kat situ lah 5 Okey. Okey, cuba kamu buat sendiri nak. Cuba cuba. Okay, cikgu nak test kamu jap. Okey, kita gunakan okey. Okey.
Ya. Okay. Okey. Katakan kita ada sini adalah set A. Okey, A. Kemudian kita ada set B. Kemudian kita ada set C Okey. So, cikgu akan letakkan beberapa unsur-unsur Beberapa unsur-unsur. Ini letak tiga. Ini letak dua. Okey, kemudian ini letak lagi dua. Ini letak tiga. Okey, ini letak satu lah kat sini. Okey. So, cikgu akan bagi-bagi. Okey, ini satu, dua, tiga, empat. Cikgu main-main belasah je ni. Enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey, nampak semua tu? Okey, so sekarang ni katakan ni lah set semesta dia apa? Set semesta dia cikgu adalah satu sampai 10 So satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey. So sekarang ni cuba kamu cari apa A bersilang dengan C. Ha, mengikut gambar rajah ni lah. A silang dengan C. A silang C bermaksud unsur-unsur yang mana? Okey. Oh, okey Okey. Maksudnya Ziyad dengan Diana ni macam tak begitu faham lah. Tapi tak apa, it's okay. Okey, kat manakah persilangan A dengan C tu Ziyad dengan Diana? Okey, dia di sini kalau cikgu lukis. Okey. Okey, Ziyad dengan Diana bila tengok A dengan C, lupakan dulu B ni. Anggaplah dia tak wujud. Okey, anggapkan garis B ni tak wujud. Awak tengok A silang dengan C. Bila A silang dengan C, kat mana kat tempat bertindih dia? Kalau katakan kamu ambil contohnya cikgu, kamu ada plastik plastik warna biru. Plastik warna kuning. Kamu letak di antara dia, mana tempat yang akan bertukar color? Sebab bila kuning dan biru kalau campur jadi apa? Hijau lah, betul tak? Okey. Katakan kamu ada, ni cikgu nak tanya dulu lah. Okey, katakan kamu ada plastik Katakan plastik biru plastik color biru kan. Alamak, tak nampak pula warna biru ni. Okey. Okey, katakan plastik warna biru. Ni biru apa hijau lah. Okey, kamu letakkan dia dengan plastik warna lain lah contoh. Kan bila kita campur color kan dia akan berubah color, betul tak? So kat mana perubahan color akan berlaku? Perubahan color akan berlaku pada tempat yang bertindih ni. Nampak tak? Bertindih. Okey? Maksudnya itulah. Contohnya kalau ini adalah A, ini adalah B. Maksudnya tempat yang bertindih ni adalah A silang B. Okey? So antara A dengan C, kalau kamu anggap dia sebagai dua keping plastik berbentuk bulat, kamu letak dia bertindih, kat mana color tu akan bertukar? Color akan bertukar di sini Cikgu tunjukkan Kamu bila A silang C,
Yang B, nampak B ni kamu lupakan dia, lupakan seolah-olah dia tak wujud. Kamu kena walaupun dia wujud, kamu dalam otak kamu macam orang panggil jangan pedulikan dia lah, macam pulaukan dia kejap. Okey? Anggap dia tak wujud. Okey? Kamu kena anggap dia tak wujud. Jadi, kalau dia tak wujud, maksudnya A dengan C ni kalau dia adalah plastik berbentuk bulat yang diletak bertindih, kat mana color akan berubah? Color berubah kat mana? Color akan berubah di sini. Sekejap cikgu tunjukkan. Okay, color akan berubah di sini Nampak? Ni ini. Color akan berubah kat situ. Boleh Nampak? Jadi, apa yang ada dalam tempat yang bertindih ni? Tempat yang color berubah ni? Dua. Okay, kita ada dua. Kita ada tiga. Kita ada lima dengan enam. Okay, jadi ada empat unsur. Okey, Ziad dengan Diana boleh? Boleh faham macam dua, tiga, lima. Okey, macam Risha betul. Okey, bagus. Alright. Okey. Okey, jadi sekarang ni cuba kamu cari apa itu A silang B. Okey, A silang B. Apakah unsur-unsur dalam A silang B? A silang B, okey. Jadi kamu Dayana dengan Z, kamu kena abaikan C tu. Macam C tu tak wujud. Jangan jangan tengok C tu sangat. Bila A silang B, kamu tengok, bayangkan A dengan B tu dua plastik lah. Dua plastik tau. Plastik yang macam ada color lah. So, bila kita letak dia, contohnya, kalau color biru dengan color apa kuning, kalau kita letak bertindih, dia akan menghasilkan color hijau. Ingat tak? Tahu tak? Kalau kamu belajar seni kan. Kalau color biru, kita tindihkan dengan hijau. Biru dengan kuning dia akan jadi warna hijau. So bayangkan A itu adalah plastik warna biru, B adalah plastik warna kuning. Okey, jadi bila kita dah letak dia bertindih, mana kawasan yang jadi warna hijau? Itulah dia persilangan dia. Okey, bagus. Faham pun. Okey, bagus. Faham jadi dia adalah tempat bersilangnya tempat yang color berubah lah maksudnya. Okey. Maksudnya bila kalau kita letak kata dia apa dia A dengan B kita bertindih, yang akan berubah color kat sinilah. Dia akan berubah color kat area ni. Color ni akan berubah. C jangan kita abaikan sebab tak ada kena mengena. Kita nak tahu A silang C. Okey, jadi kita nak tahu kalau A dengan C ni kita letak bertindih, color berubah kat mana? Sinilah kawasan ni. Okey? Okey. Tadi apa A B, A dah dengan C kan? Okey. Okey. B silang C. Okey, cuba B silang C pula. Kat mana B silang C? Jadi B silang C, kamu kena anggap A tak ada. A tu jangan jangan anggap dia wujud. Okey? Tengok B dengan C saja. Dan tengok kat mana kalau C tu adalah sekeping plastik berkala. Color lain lah B dengan C tu kalau kita letak dia bertindih,
color akan bercampur, dia akan menghasilkan campuran color tu kat mana? Okey, bagus. Okey. 5 6 okey Aisyah. Okey, bila kamu jawab, kamu jangan letak macam macam ni je. Apa ni Fiziat? Salah ni. Kamu tak boleh letak macam ni. Tak boleh. Kamu kena tulis macam ni. B C kena jangan lupa ada dia punya ni. Nampak tak dia punya bekas ni. Kena ada bekas ni. So 5 6. Okey. Kalau kita tulis N B silang C, dia bermaksud dia nak tahu berapakah jumlah unsur yang ada. Kat sini baru kamu tak perlu letak dia punya bracket ni, keli bracket ni. So, kamu letak dua je. Okey? Kamu tak boleh letak macam ni lah. Kalau kita nak menunjukkan unsur dalam satu set tu, kita kena ada dia punya bracket ni. Tapi tak apalah, mungkin kamu tulis tu sebab susah nak type kan. Tapi tak apalah. Tapi bila kamu tulis dalam soalan subjektif, kamu tak boleh main tulis macam ni je 5 6 ni. Salah ni kan, salah kan. Okey? Okey, yang terakhir sekali, cikgu nak kamu dapatkan apa apa nilai yang unsur yang ada pada kalau katakan A silang B silang C. Kalau yang ni kamu kena bayangkan tiga-tiga ada. Jangan tak perlu nak bayangkan mana-mana tak ada. Okey. Mana tempat yang akan color tu akan bertindih? A A C dengan B ni kawasan yang tiga-tiga color akan bercampur. Contoh kalau sini tak boleh. Sini nampak tak? Kalau sini dia adalah campuran C dengan A je, nampak tak? B tak terbabit, nampak tak? Jadi ini tak ada ini bukanlah contoh. Jadi kamu cuba tengok mana yang tempat yang akan bercampurnya tiga-tiga color. Kalau katakan A, B dengan C ni adalah tiga color yang berbeza lah. Okey, bagus. 5 dan 6 Alright, bagus. Jadi yang tempat yang akan berubah color tu adalah tempat yang ni lah. Ni okey, yang ni sini. Sini tempat yang akan adanya tiga-tiga color akan berada di sini lah. Okey. Bukan bukan sini, sini tak termasuk. Yang sini tak termasuk. Ini. Okey, ini tak termasuk sebab ini hanyalah ah, dia tak ada persilangan dengan B. Dia hanyalah tempat sini hanyalah pertindihan antara C dengan A je. Tapi tak ada B ni tak terbabit. Tapi kita nak A silang B silang C. Jadi jangan masukkan sekali lah. Jadi bukan inilah kalau takut ada terconfuse dia ambil yang ni. Yang ni lain. Yang ni adalah A silang C. Okey, silang C. Bukan A silang B dengan C ya, macam tu. Okey. Alright. Okey, bagus. Alright, kita pergi pada soalan seterusnya dalam contoh seterusnya dalam buku teks. Okey, dalam ada satu contoh soalan ni cikgu buat ya. Okey, dia tulis sini uh, set A adalah nombor pada dadu. Nombor pada dadu. Okey, nombor pada dadu. Kemudian kita ada
Set B, nombor genap pada dadu. Okey. Kemudian kita ada C. C dibagi. C dibagi 7, 8, 9. Okey, okey. Okey. Okey, soalan ni dia akan menguji sikit kamu punya kebolehan untuk kamu melukis Kamu kena lukis. Okey, macam soalan ni. Kalau soalan ni dia lukiskan untuk kamu. Dia lukiskan untuk kamu, kamu yang kena cari apa dia A, C apa semua tu. Tapi soalan yang ni, sekarang dia suruh kamu pula lukis. Okey, berdasarkan apa soalan tadi tu, kita yang kena lukis. Okey. Jadi kamu kena pandai untuk melukis jugalah. Okey. Jadi sebelum kita nak lukis, kita kena faham dulu. Okey, set A, apa A? Okey. Okey, kita ni soalan dia. Okey. Tapi dia nak first dia nak minta first dia nak tahu apa itu A silang B, apa itu A silang C, apa itu B silang C So dia nak tahu semua tiga ni lah. Okey. So kalau kita tengok untuk A ni apa? Nombor pada dadu apa? Apa nombor yang ada pada dadu? Apa pernah main dadu? Tak pernah main dadu? Okey. Jadi dia ada apa? 1 sampai 6 lah kan? Tak? Takkan tak pernah main dadu kot. Okey. Okey, nombor genap pada dadu. Dalam nombor genap pada dadu, iaitu 2, 4, 6. Okey, 2, 4, 6 adalah nombor genap pada dadu. Okey, dan C adalah 7, 8, 9. Jadi, A silang B. Okey, kita tengok A silang B. Apa A silang B? Okay. A silang B adalah apa-apa yang ada pada A dan apa ada pada B. Nampak tak? Nampak tak? A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. B adalah 2, 4, 6. Jadi apa yang ada pada dua-dua ni? Of course 2, 4, 6 lah. Okay? Sebab 2, 4, 6 ni dia akan ada dia ada pada dua-dua. Dia ada pada set B dan dia ada pada set A. Jadi A silang B adalah 2, 4, 6 lah. Kemudian A silang C. Okay, A silang C. A silang C. Tengok ni. 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tak ada. Tak ada Dia tak ada. Tak ada apa-apa unsur pun yang bersilang sama ni. Antara antara A dengan C, dia tak ada unsur yang persilangan. Maksudnya dia dua benda yang berbeza lah. Dia tak ada persamaan pun. Dia tak ada persamaan. Okey. Kalau B dengan C, B dengan C. B dengan C, B dengan C pun tak ada persamaan juga. Tak ada persamaan. Okey? Ada persamaan tak? 2, 4, 6. Okey, tak ada persamaan. Jadi bila kita nak tulis lukis dia punya gambar rajah, dia macam ni. Okey, katakan okey, untuk gambar rajah ni kita untuk ni set ni kita boleh lukis dia, kita boleh lukis dia um, kita boleh lukis dia uh, guna bulat. Sukati kita lah tak semestinya guna bulat. Kita boleh guna empat segi ke apa sukati lah. Okey, cikgu guna empat segi Okey, katakan ni empat segi ni adalah set A set A. Kamu perasan tak? B ni dia semua yang ada dalam B dia ada dalam A. Okey, semua yang ada pada B dia A. Jadi sebenarnya
Set B ni dia berada di dalam set A. Okey, B. Di mana? Okey, kalau set A ni set A, dia ada semula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma B ni dia ada 2, 4 dengan 6. Okey? Kemudian uh, set set A, set A ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dan C pula adalah satu set yang berasingan. Dia berasingan C kat sini sebab dia tak bersilang langsung. Tak ada apa-apa dalam C yang sama dengan A ataupun dengan B. Jadi dia adalah satu set yang berasingan. Dia tak bersilang. Okey. Ini cara nak lukis dia. Rasa boleh faham tak macam mana cara nak lukis? Kalau cikgu suruh kamu lukis pun bukan cikgu boleh tengok pun kamu lukis kan? Boleh Okey. Okey, jom kita cuba buat ya. Kita buat. Okey, cuba. Uh, Okey, katakan cikgu tukar sikit. Okey, ni kamu dah salin tak? Kamu kalau boleh kamu salin Okey. Okey, katakan C ni bukan 7, 8, 9 Katakan dia adalah uh, katakan dia adalah 6, 7, 8, 9. Okey, katakan je ni. So sekarang ni ada sedikit persilangan lah. Okey, maksudnya katakan A silang B. Okey, silang B ni masih sama juga macam tadi tu. Dia still juga 2, 4, 6 ni. 2, 4, 6. Okey, kemudian kita ada A silang C. Okey, A silang C ni ada satu je, 6. Nampak tak? 6 dengan A dengan C 6. Maksudnya ada satu persilangan. Okey. Dan B silang C pun ada satu persilangan. Iaitu B silang C akan jadi 6 jugalah. Okey. Okey. So kalau kita buat dia punya gambar rajah dia. Okey. Okey, katakan ni A. Okey. Kemudian kita ada B. B ni dia berada di dalam A. Okey. Ni B. Kemudian C ni dia ada sedikit ya. Dia ada sikit masuk bersilang. Boleh macam ni pun okey. Tak ada masalah. Okey. So kamu tengok Okey. A silang B. Okey. Okey. Cuma kita tengok persilangan pada tiga-tiga A, B, C. A, B, C apa? Apa A, B, C? Dia adalah unsur yang ada pada A, B dan C yang sama. Iaitu 6 lah. Nampak? 6. Jadi tempat yang A, B, C sinilah. Ni C kan? Nampak ni ni? Jadi kat situ dah terletaknya nombor 6 ni. Okey, nombor 6. Okey, kemudian 2, 4. Kemudian ada 7, 8, 9. Kemudian kita ada selain 2, 4, 6, uh, 1, 3, 5.
135. Macam tu lah. Cara nak lukis dia punya gambar ajar van dia. Okey eh? Okey. Jom kita cuba buat. Cuba buat satu contoh. Cikgu bagi latihan lah eh. Okey. Katakan set A. Okey, set A adalah hmm, integer. Okey. Okey, kemudian B. Sekejap eh. Tak boleh ni, tak boleh. Tak boleh. Sekejap, sekejap, sekejap. Uh, okey, B. Okey, B. B adalah contoh B adalah 3, 5, 7. Okey. 3, 5, 7 eh. Okey. Kemudian C adalah 6, 7, 9, 10, 10 je lah. Okey. Okey. Cikgu nak kamu cari apa A, C, A silang B, B silang C, lepas tu A silang B silang C. Okey, cuba kamu carikan apa unsur-unsur dalam semua persilangan ni berdasarkan yang ni lah.
Dapat buat tak? Alisha dapat buat. Okey. Ada siapa dapat buat ke? Tak dapat, tak faham ke? Okey, ya. Pula cikgu punya ni. Okey. So kalau integer satu x adalah integer di 1 sampai 7, maksudnya dia adalah apa? Apa yang ada dalam set A ni? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7 lah. Okey, so kalau kita nak tahu apa itu A dengan silang C, apa yang ada pada A dengan C ni yang sama? Okey, 6 ada, 7 ada. Ada dua, ada dua. Ada dua iaitu 6 dengan 7. Okey, kalau A dengan B, okey, A dengan B pula dia ada semua ni lah 3, 5, 7 ni, maksudnya B ni dia sebahagian daripada A, dia subset, dia adalah subset kepada A. Okey, semua maksudnya dia ada semua yang ada dalam B ada dalam A. Okey, tapi yang semua yang ada dalam A tak ada semua dalam B lah. B ni dia sebahagian daripada A. So B adalah 3, A silang B adalah 3, 5 dan 7. Dan kita B dengan C. Kalau B dengan C yang ada hanyalah 6 je. 7, sorry, 7. Ada 7 je, ada satu je iaitu tu 7. Okey, kalau kita silangkan ketiga-tiganya, apa yang ada pada ketiga-tiganya? Okey, tengok jap. Okey, kita start dengan kita kalau senang kita start pada yang paling-paling sikit sekali. 3 dengan 5 7 ni. Okey, 3. Sini ada 3. Sini ada 3. Okey. Dia 3 ada pada A dengan B tapi tak ada pada C. Tapi tak, jadi tak boleh lah. Okey, 5. 5 ada pada B, 5 ada pada A tapi tak ada pada C. Jadi tak boleh lah. Okey, 7. 7 ada pada B, 7 ada pada C dan 7 ada pada A. Jadi 7. Okey. So, macam manakah gambar rajah van dia? Okey, cikgu nak tunjukkan Cikgu tunjuk dulu. Kamu kamu cuba beritahu cikgu betul ke tak gambar rajah ni? Okey. Katakan cikgu letak A. Okey. Ni set A Okey, kemudian kita ada ah cantik tak? Okey. Katakan ini adalah set A, ini adalah set B, ini adalah set C Okey. So, boleh cikgu nak tahu, cikgu nak tahu apakah unsur-unsur yang ada kat sini tempat yang cikgu lorek ni.
Apa unsur-unsur yang ada kat situ? Okey. Tu macam ni. Kamu lukis dia punya gambar raja ni. Kamu lukis gambar raja ni, kamu tuliskan mana kat sini ada apa? Kat sini ada apa? Kat sini ada apa? Kat sini ada apa? Kamu tulis dulu. Kalau dah tulis beritahu. Okey, lukis dulu. Ada kalau dah lukis, letakkan unsur-unsur di tempat yang betul. Dalam kat mana? So nanti dia cari kalau dah beritahu cikgu. Cikgu nak tanya salah satu. Semua lah buat, bukan Aisyah je. Kalau dah buat, dah letak unsur-unsur tu dalam tu, beritahu cikgu. Jangan ada yang tertinggal. Semua unsur-unsur kena ada dalam gambar rajah ni lah. Tapi tempat dia lah kena betul. Okey? Okey. Kalau dah siap, cikgu nak tahu apa unsur yang ada kat tempat yang cikgu lorek ni. Apa unsur dalam tempat yang cikgu lorek tu? Yang ada tu, senaraikan dia. Ada. Okey, bagus. Tujuh je Ada tujuh saja kat situ. Sebab situ adalah tempat persilangan A, B dengan C maksudnya tempat tiga-tiga bersilang. Kalau kamu anggap A, B dengan C ni sekeping kertas apa ni plastik berwarna, jadi tempat yang color tiga-tiga color akan bercampur adalah di sini. Di mana inilah. Okey. So tempat dia ada tujuh saja situ. So sini ada tujuh ya. Cikgu nak guna color lain jap. Sini ada tujuh. Ada tujuh saja. Ada unsur tujuh saja ada situ. Okey, apakah unsur yang ada di sini? Tempat yang cikgu tempat yang cikgu lorek saja. Ni. Apa yang ada kat sini? Dia adalah terkeluar dia adalah C tapi dia tak bersilang
dengan A dengan B ni, maksudnya dia macam berasingan. Apa yang ada kat tempat Cikgu Solorek ni? Richard kata dah siap buat. Saya tak boleh bagi. Kalau dah siap buat, boleh bagi terus. Apa yang tempat berlorek tu, Aisyah? Okey, Ziad dah tanya. Mana ada 6? Bukan 6, bukan 6. Tak boleh 6 sebab dia adalah 9 dengan 10 je. Dia adalah C. Okey. Dalam C ni, apa yang tak ada pada dalam okey, dalam set C ni, apa nombor yang tak ada pada A dengan B? Inilah 9 dengan 10. Dua nombor ni kalau Adisha tengok, dia tak ada pada B, tak ada pada A. Okey, 6 ada. 6 dia ada pada 6 dia ada pada ni, pada A. Ah. Sebenarnya gambar rajah cikgu ni pun tak betul juga sebenarnya. Dia macam dia patutnya macam ni Dia dia patutnya macam ni. Sorry sorry sorry. Dia patutnya ada antara C dengan A ni dia ada persilangan. Dia ada iaitu 6 kat sini. Sorry, cikgu gambar rajah cikgu pun tak betul juga. Dia ada 6 sini. Setuju apa ada di sini jap. Itulah kita kena cikgu pun salah 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 lukis saja. Macam mana padam dia? Okey. Sepatutnya bagus juga kamu ni. So dia punya lukisan yang sepatutnya adalah macam ni. Lukisan yang sepatutnya adalah macam ni. Sorry sorry. Ah, okey. Okey, tempat yang ketiga-tiga ada silang adalah 7. 7 7. So 7 sini. Okey. Tetapi antara C dengan A, nampak tak? C dengan A ada nombor yang sama, 6 6. Jadi sebenarnya ada 6 lah kat sini. 6. Kemudian kat sini adalah 9 dengan 10. Sorry sorry lukisan tadi tu tak betul. Dia yang sepatutnya macam ni sebab apa? Sebab antara C dengan A ada tempat bersilang juga. Sebab dia ada 6. Ada 6 Okey. Jadi B pula, B ni dia ada 3 5 7. So 3 dengan 5 lah. Okey. Dan juga okey. So 3 untuk A ni, set A ni 3 5 6 7 dah ada kat sini. So dia ada lagi yang tak tertinggal, 3 5 6 7 dah ada. Satu 2 dengan 4. So 1 2 dengan 4. Okey, jadi kamu kena pandai macam mana daripada sini, nampak tak, daripada maklumat-maklumat ni, maklumat-maklumat yang ada ni kan, kamu boleh lukis dia punya gambar rajah macam ni. Okey, kena pandai boleh melukis lah. Boleh lukis gambar rajah dia. Kamu kena boleh lukis gambar rajah dia. Mungkin dalam peperiksaan nanti kamu akan keluarkan soalan yang suruh kamu lukis gambar rajah van ni berdasarkan maklumat macam ni. Okey? Jadi tak apa. Nanti besok kita akan cuba lagi, besok pula. Next week lah So cikgu tak ada hutang kelas lagi untuk kelas ni dah kita dah ganti semalam. Nanti rakaman cikgu akan bagi lagi. Dua rakaman lah. Satu rakaman yang ni dengan rakaman yang semalam cikgu tak sempat lah, ngantuk sangat. Cikgu tertidur. Tak sempat nak letak dalam YouTube lah. So, lagi cikgu share lah Okay, tapi next week kita cuba buat lagi yang macam ni. Cuba lukis dia punya gambar rajah van dia lah. Jadi kita jumpa lagi minggu hadapan Okay. Bye. Assalamualaikum.
Okay.